Siapa ada masalah macam ni? Anak korang main conteng-conteng dalam kereta. Conteng pakai permanent marker pula tu. Kalau ikut logik memang susah nak hilang. Tapi kalau korang pakai spray ni, sekali sembuh je dah settle masalah korang guys. Korang boleh tengok sendiri dawat marker pen tu terus cair tau. So dekat depan aku sekarang ni ada satu produk daripada Osola. Yang ni spray interior cleaner. Function spray ni untuk bersihkan kotoran-kotoran yang melekat dekat dalam kereta korang. So untuk contoh yang mudah, kita pakai permanent marker ni guys. Kita nak conteng 3 bahagian dalam kereta ni. Lepas tu kita akan try pakai spray interior cleaner ni. So jom kita try conteng dekat sini dulu. Permanent marker ni memang susah nak hilang tau. Kalau lah pakai kain biasa memang takkan hilang. Tapi kalau korang spray pakai Osola interior cleaner ni, senang sangat guys dia hilang. Korang just spray dekat bahagian mana yang kena conteng tu dan korang boleh tengok sendiri result dia macam mana. Dawat pen marker tu terus cair tau. Sedangkan aku belum lap lagi pakai kain kering. Lepas lap pakai kain kering lagi bersih. Okey, sekarang kita nak spray dekat sun visor dengan bumbung kereta. Sebelum tu aku nak tunjuk dekat korang yang ni permanent marker dan aku conteng dekat sini guys. Kita conteng banyak-banyak kali ni. Lepas tu spray je pakai interior cleaner daripada Osola. Nampak tak? Belum sempat buat apa-apa lagi, dia punya dawat tu dah cair dah guys. Lepas tu ambil kain kering, lap je sampai bersih. Okay, by the way, benda ni ramai tak percaya tau. Macam mana pula boleh hilang permanent marker kan? So apa yang aku boleh cakap, aku dah try sendiri dan memang berhasil. So guys, kalau korang ada masalah yang sama, boleh try pakai Osola interior cleaner ni guys. Korang boleh dapatkan dekat beg kuning sekarang.